Ketua Penerangan Bersatu Tun Faisal Ismail Aziz menyambut baik seruan PAS untuk melaksanakan gencatan senjata demi meredakan ketegangan dalaman Perikatan Nasional. Menurut laporan media tempatan, Tun Faisal berpandangan PAS wajar menarik balik tuduhan terhadap Bersatu berhubung kemelut Menteri Besar Perlis dan memohon maaf bagi memulihkan keharmonian gabungan. Beliau menegaskan beberapa garis sempadan telah dilanggar dalam krisis berkenaan dan isu keadilan serta janji politik perlu diselesaikan secara tuntas antara kedua-dua parti. Kemelut PN tercetus susulan pertikaian isu kepimpinan termasuk jawatan pengerusi serta dakwaan pengkhianatan dalam isu Perlis yang dinafikan kepimpinan Bersatu. UMNO digesa menubuhkan sekretariat khas bagi menentang kajian cadangan mengadakan pilihan raya jawatan Datuk Bandar Kuala Lumpur. Menurut laporan media tempatan, Muhammad Puan Zarkashi berpandangan cadangan itu membawa risiko besar terhadap keselamatan, tadbir urus bandar dan kebebasan pentadbiran pihak berkuasa tempatan. Beliau menzahirkan kebimbangan proses pilihan raya boleh dipengaruhi sentimen politik, perkauman serta kepentingan kumpulan berpengaruh termasuk unsur jenayah terancang. Muhammad Puan turut menegaskan UMNO perlu segera menyusun respons rasmi seperti pendekatan yang diambil parti itu ketika membantah rang undang-undang pembaharuan semula bandar. Usaha kerajaan memperkenalkan Akta Keselamatan dalam Talian 2025 menerima reaksi positif daripada ibu bapa yang mahukan persekitaran digital lebih selamat untuk kanak-kanak dan remaja. Bercakap kepada FMT, beberapa responden berpandangan tanggungjawab utama mengawal kandungan berbahaya seperti buli cyber, gangguan seksual dan penipuan perlu diletakkan kepada penyedia platform digital. Sebahagian masyarakat turut menggesa pemantauan awam diperkukuh, manakala ada yang menekankan cabaran sebenar terletak pada penguatkuasaan undang-undang yang tegas dan konsisten. Menurut laporan FMT, ONSA yang diperkenalkan SKMM dan diluluskan pada Disember 2024 turut disokong dengan penganjuran Hari Keselamatan Internet 2026 bagi memperkukuh peranan ibu bapa serta literasi keselamatan digital.